Kuning ni. Berduduk apa ni? Yang ni kita ambil dia. Dia akan ambil. Kita ambil ni. Yang ni. Kita tak tahu lah. Lepas tu kita jemur. Jemur dia jadi macam tu. Jemur kita lama. Kalau sekejap dia jemur, dia takkan jadi api. Dia basah lagi kan. Yang ni dah lama kita jemur. Ni batu sungai, batu jalan tu semua boleh, boleh pakai. Batu ni kena jemur juga. Jemur dulu batu ni, jemur lama-lama. Sebab dekat batu ni dalam dia basah lagi kalau kita tak jemur. Kalau kita tak cepat lagi pakai dia, kita bakar dia lama dekat api tu. Dia dah lama kering sebab dalam tu basah lagi kan. Kalau dah kering dah lama jemur, baru kita boleh pakai dia. Boleh pakai dia untuk hidup api. Yang ni zaman 1950 lebih. Benda ni memang kita buat dulu. Tapi sekarang ni orang tak pakai dah kan. Dan ni pun saya tak pakai benda ni sebab dalam dia depa tadi banyak main apa? Air, masuk air dalam jadi basah lah. Yang ni senang ya. Ucuk, tarik dia akan keluar api. Tapi ni tak jadi sebab dalam dia ada basah lagi. Jadi saya tak pakai benda ni. Jadi saya pakai batu dengan ni pisau ni ke ni parang. Dia besi dengan batu. Lepas tu yang ni pun boleh ni. Yang ni zaman dulu-dulu lah ni benda ni. Tapi dia spark dia dah habis. Spark dia ni dah habis. Jadi kita pakai yang ni. Pakai batu ni kita. Ni nak hidup api ni dia memerlukan kesabaran. Memerlukan kesabaran. Kalau tak ada kesabaran dia takkan jadi benda ni. Nampak? Dia jadi api. Nanti bila kita kat situ. Lepas tu kita letak kat sini. Letak sini. Tutup sikit, tiup. Dia punya lam. Macam nampak? Nampak macam dia dah. Okey.